Korang yang tengah tengok ni, jangan lupa tekan subscribe, jangan lupa tekan notis sekali. Oh yeah. Okay guys, so kali ni dekat Masjid mungkin Tanjung Rambutan. So sekarang ni dah saya cakap dikemas. Dan total berat ni bapak kali pertama untuk nak berat. Guys, masuk bunuh keropok sini naik. Skur. Intan kita kena rasakan chef kita di sini. Chef kita. Ni suasana hutan. Kita lihat. Tapi tak cantik. Mantap. Naik ke depan. Jangan. Baik ni, orang ke depan ni. Bel dengan si palat ini. Tak apa nak apa lagi. Bukan. Takut umur. Ya, lepas tu kita ada Bel. Lepas tu kita ada Abang Pian, Kak Ain dengan Helmi. Okay. Oh ya. Nasi simple. Baik simple. Ni Baman. Guys, kita start mendaki. Nice. Jom, geng ni. Sungai ke? Tiga. Guys. Kat atas Wow. Okey dah, jom. Oh. Ni ada. Malak. Last. Kita macam sampai ke Cafe Roja. Let's go. Kita nak dengar. Macam kehidupan dia haiwan. Wah. Okey. Dah sampai kita. Sini lah kita akan malam. Kita ada di sini. Boleh. Baik, sini dah setup. Tu tempat setup. Cakap dorang. Dah jalan? Saya jalan. Awak jalan. Kita nak buat. Oh, jauh pergi Bayar. Oh, sana ni Ambil makan minum minum bersih Antara item mesti bawa sleeping bag pula. Saya selalu bawa. Diorang ni bawa ni duduk lama-lama kat atas.
apa guna. Kita kat ramai. Acak. Ada beg hutan ni cabut. Okay, kita berada di Kijang. Turun. Rasa. Baik kan? Bawah ni sajalah. Tak sampai 3 minit. Kalau kentut tu Kita bawah ni je. Ini kelima. Okay. Saya sampai ke Puncak Otak ke Bukit Botak? Jangan pijak. Oh, awak belakang. Okay guys, Puncak Otak. So kita solat dulu sini. Tanya dah sampai awal. Mantap tu. Siang tak? malam. Pagi. Jadi kita boleh Oi, itu Dalam 15 minit tu. gayung. Itu kurbu. Sampai puncak gayung 11 ke 12 ni sampai. Saya ada tengah tu ah. Teruk bang. Gigi-gigi tau. Abang tak biasa begitu pergi London. Aduh, untuk dia nampak. Tengok tak kita tak sedap oh. Aduh, nampak dia. Lagi. Dia sambung. Oh. Aku suat korang semalam. Okey dah, korang turun balik. Ambil pula video. Hei, kau tak berdiri, kau tahu tak lihat. Makan man. Kenapa ya? Mamun. Sini aku duduk sini. Mamon. Duduk tangan Ni. dia. Okey. Mas. Korang jangan ada belakang nampak bontot Okey, dia tampak. Weh, Weh, sampai weh. Weh. sudah sampai dah Sheila. Tania ada bawa sampai sini. Mana masuk konten kau juga? Okey. Oh, Spider-Man. Oh. Halo? Oh, tengok kau mai cinta. Tengok aku semua. Tengok kau hiking stick saya dulu. Oh, itu yang baik. Ini kepala ni. Hidup ni janganlah serius sangat. Baru naik korbu je pun. Puncak korbu yang sebenar. So, kita akan pergi ke Gayung. Bersama Dah. lagi dalam Muatnat TV. Cardik. Cut dah. So, masa dalam 2 jam. Sebenarnya pergi balik dalam 4 jam lah. Let's go. Ngam-ngam lah. Di sinilah tempat bermulanya kita bertemu dan kita mengingati Allah SWT. Lihatlah keindahan alam semula jadi. Ni cantik mosi dia. Mislet nak tu. Oh brother, welcome. Ni simpang. Poton. Let's go. Foto sana. Simpang poton ni. Oh. Itu kau nak ikut. Yes. Akhirnya. Yeay. 1, 2, 3. Yeay.
Hah? 5 minit lagi kita turun eh. Okay guys, dah sampai ke Gayong. Jom tidur. Let's go tidur. Dah. Woi, handsome. Woi. Woi. So kita pergi patah balik ke Korbu. Okay. Bersama lagi. Oh. Okay, nice. So So kita jumpa di Korbu Sebab kita dah balik Gayong. Balik. Let's go. Siapa bawa full stand kan? So dia ke Korbu balik. Woo. Udah depek tapi bukan Faizal lah. Makan demi klien. Jangan lama sangat. Tidur lah. Akhirnya guys, sudah sampai. Pukul 6 pagi, Mat. Tapi kamu tak tahu cerita. Ya, tahniah. Kita balik. Jalan. Kita balik dulu. Kita jumpa di pintu depan. Kita nak explore. So guys, akhirnya perjalanan untuk 3 hari malam Korea sudah tamat. Woo! Lari guys. Go. Woo! Aiyah. Bertidur. Boleh tu ni. Sampai terus main kad. Video angkat. Baiknya dah kogai. Suka dengan Dah luar. Ada isu apa-apa lah. Apalah. Cakap kat haram lah. Apalah kan. Kat nak keburuk lagi. Tak mati. Kita settle kat sini. Tak lagi. Like lu. Jangan lupa tekan subscribe. Jangan lupa tekan notis sekali untuk video-video akan datang. See ya. Assalamualaikum. Bye-bye.